Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّكُمْ راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته وقال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik kepada kita sama-sama dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian sama-sama kita diberi taufik untuk duduk majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Semoga pembacaan kitab kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada pengarang kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefahaman agama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nur daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita sama-sama dapat amal dan sampaikan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi berada pada nasihat ke-23 ya. Itu di bawah tajuk tinggalkan 4 perkara ya. Baik, dan kita telah membincangkan ya bagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menegaskan ya kalaulah ya, seorang tadi tidak ya, dia perlu memberi nasihat kepada seseorang, maka hendaklah dia menjauhi daripada beberapa perkara ya. Dan kemudian kita juga telah membicarakan ya berkenaan sebelum ini ya berkenaan dengan himmahnya dalam memberi nasihat ni bukan nak mengajak manusia kepada kita ya, kita nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So masih dalam pembincangan perkara yang kedua tersebut. Baik. Muka surat berapa saya pun tak pastilah. 59. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sepatutnya ya, sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan kepada mereka akan akhirat dan membencikan kepada mereka akan dunia ya. Jadi menimbulkan bagaimana orang yang nak memberi mau'izah, hendak memberi tazkirah, hendak memberikan peringatan itu haruslah mendatangkan dalam diri umat manusia ini raghbah kepada kehidupan akhirat, rindu kepada kehidupan akhirat ya, sayang kepada kehidupan akhirat, dan agak tidak menyukai ya dengan perkara-perkara yang dikatakan sebagai mata benda dunia ya, mata ul ghurur, mata benda dunia
yang menipu daya. Muka surat 60. Baik, so jadi inilah yang dilakukan oleh para alim ulama bila kita jumpa dengan mereka, para alim rabbani, ya, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membicarakan satu perkara, ya, dia bawa kita kepada cerita akhirat. Ya, kita cerita perkara dunia, dia bawa kita kepada akhirat. Ya, bagaimana, ya, orang-orang begini dia menghidupkan hati-hati kita yang mati. Sebab manusia lupa, sering leka, lalai. Ya, apa yang dikatakan diri kita ni, manusia ni memang, ya, terdedah dengan sifat lupa, ya, kerana kita adalah keturunan Nabi Adam AS. Nabi Adam pun lupa, maka kita semua lupa. Ya, maka perlunya ada orang yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, mengingatkan kita betapa dunia ini adalah sementara. Ya, membencikan dunia ni maksudnya bukanlah kita ni, ya, tidak, ya, suka, maksudnya kita ni talak dunia ni, bukan. Tapi menjadikan dunia ni sebagai jambatan, menjadikan dunia ni sebagai tempat untuk kita bercucuk tanam, ya, lalu menuai hasilnya di dalam kehidupan akhirat. Ya, inilah peluang dia. Kalau benci kepada kehidupan dunia, lalu kita nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Tak ada, tuan-tuan. Jadi maksudnya membencikan kepada mereka akan dunia ni, maksudnya ialah kita faham bagaimana kita nak berinteraksi dengan dunia ini dengan menjadikannya sebagai jambatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Satu perkara yang pasti, alim ulama, orang alim ni dia tak ada simpan ilmu, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang guru kita selalu bagi tahu, kalau untuk guru silat dia nak bagi buah-buah las ni, dia takkan bagi sesuka hati. Kan, ada pasti dia akan simpan sesuatu ilmu dia. Tetapi kalau orang yang berkaitan dengan ilmu akhirat, semua ilmu dia akan sampaikan. Ya, tak ada satu pun perkara yang dia sembunyikan. Selagi mana ilmu itu ada pada diri dia, dia akan sebaik mungkin memberikan penerangan kepada orang. Ini beza dia di antara orang alim dengan tok guru silat, tuan-tuan. Ya, maka untuk orang yang, ya, berilmu, maka mereka ni mengajarkan kepada orang bagaimana nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, dengan hati yang tawakal kepada Allah, yakin yang benar, iman kepada Allah, ya, sifat ihsan lagi, kemudian belajar tariqah sunnah, ya, bagaimana cara yang diajar oleh Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah tadi. Kita ni, ya, Nabi SAW perintahkan kita, tuan-tuan, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana, ya, kamu lihat aku solat. Ya, macam mana kita nak solat seperti mana Nabi SAW solat kalau kita pun tak pernah tengok Nabi? Maka caranya adalah dengan kita melihat orang yang telah melihat orang yang di atasnya, sehinggalah sampai kepada para sahabat Nabi SAW yang telah melihat Nabi SAW. Maknanya kita belajar daripada para alim ulama, ya, bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ni semuanya sama je. Bagaimana salat kita tiru Nabi SAW, begitu juga puasa, kita kena lihat Nabi SAW puasanya macam mana. Ya, bagaimana ibadah haji baginda Nabi SAW pun kita lihat. Jadi begitulah konsepnya dalam segala urusan kita, ya, di dalam menjadikan diri kita ni sebagai seorang hamba Allah, haruslah melalui, ya, mengenali pembelajaran ilmu dengan para alim ulama yang silsilah sanad keilmuannya tadi akhirnya sampai kepada baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penasihat ni, orang yang memberi peringatan kepada kita ni, dia akan mengajak orang tadi untuk membetulkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan. Bukan sahaja dia menunjukkan ibadah, cara ibadah yang betul, tapi dia membinakan rasa dan sifat zuhud dalam hati, ya, sehingga benar-benar terbentuk dalam hati dia sifat zuhud. Jadi orang yang mana dia ni, ya, dia ni kadang-kadang tak ada apa-apa, dia ni orang miskin, tapi dalam hati dia penuh dengan cinta dunia. Zuhud ni boleh datang sebagai satu penyakit, bukan sahaja kepada orang sifat cinta dunia ni, minta maaf. So cinta dunia ni bukan satu penyakit, bukan sahaja dia timpa kepada orang-orang yang kaya, boleh juga cinta dunia ini, ya, tertimpa kepada orang-orang yang miskin. Jadi sifat zuhud seperti mana cinta dunia boleh datang pada orang kaya, boleh datang pada orang miskin, maka sifat zuhud boleh datang, ya, kepada orang miskin, juga boleh datang kepada orang kaya. Kalau orang kaya, ya, dia ni mempunyai sifat zuhud, dia tidak ada dunia dalam diri dia tadi, tidak diletakkan dalam hati dia. Dunia yang ada pada diri dia hanya diletakkan di tangan dia saja. Bila berlaku sesuatu, ya, yang menyebabkan dia terpaksa memegang agama dia, maka dunia dia akan lepaskan. Ya, bagaimana sahabat Nabi SAW, kita lihat bila Nabi SAW perintahkan hijrah, maka sahabat-sahabat pergi hijrah, tinggalkan, ya, tinggalkan apa yang ada, rumah tinggalkan, tanah tinggalkan, apa sahaja bentuk kekayaan yang mereka telah hasilkan sepanjang mereka hidup di Mekah. Bila perintah Allah datang untuk tinggalkan, maka itulah jalan, ya, yang sepatutnya dilaksanakan. Maka mereka pun tinggalkan dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah Taala gantikan dengan lebih baik, tuan-tuan, ya. Jadi itu pasti. Dan kita lihat sendiri bagaimana sahabat Nabi SAW setelah hijrah, maka bertambah-tambah lagi Allah bukakan pintu rezeki mereka, ya. Yang sebelum ini keadaan mereka yang sungguh, ya, kesusahan yang mereka ni, tetapi Allah buka pintu, ya, kenikmatan, sehingga, ya, mereka pasti akan teringat suatu masa dahulu ketika mereka berada di Mekah, keadaan yang begitu susah payah, makanan tak ada, mereka di pulau, ya, di lembah Abi Talib dan sebagainya. Maka itulah keadaan yang paling nikmat ketika mana mereka dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka kaya pun, kita lihat sendiri para sahabat Nabi SAW ini tetap dengan perasaan zuhud tadi, ya, walaupun mereka dibuka kemewahan kekayaan, tapi sifat zuhud tadi tetap ada, ya. Bagaimana di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ya, semua harta ghanimah dilonggokkan di depan Masjid Nabawi, ya, tetapi dalam keadaan ada di antara mereka, di antaranya Sayyidina Umar sendiri, menangis melihatkan begitu banyaknya harta rampasan ghanimah yang telah Allah berikan kepada orang-orang Islam dengan sebab mereka bertakwa kepada Allah. Ini bila mana mereka, ya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Bila kita lihat dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan, ya, bagaimana kita nak memperbaiki umat ini, ya. Nabi SAW mengatakan, awalu silahi hazihil ummah, ya, bermulaan kebaikan bagi umat ini, ya, adalah bil yaqin waz zuhud, iaitu dengan membetulkan keyakinan. Bila umat ni betul yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya-Allah dia akan dapat kebaikan yang banyak. Tapi kalau yakin dia tak betul kepada Allah Taala, maka dia buat amal tapi dia tak yakin dengan janji-janji Allah Taala. Ya, dia sembahyang tapi hakikatnya dia tak yakin dengan sembahyangnya tadi, ya, akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Nabi SAW memberikan kepada kita
jalan penyelesaian kepada nak memperbaiki umat ini, betulkan yakin. Nombor satu, tuan-tuan. Kedua, kata Nabi SAW, waz-zuhdi, ya, dan juga dengan bil yaqini waz-zuhdi, dan juga dengan memperolehi sifat zuhud. Maka apabila umat ini datang kepada sifat zuhud, tidak ada cinta dunia dalam diri, ya, diletakkan dunia ni hanya di luar sahaja, maka ketika itulah Allah Ta'ala akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalaulah umat ini dia akan mula-mula rosak, macam mana? Maka Nabi telah bagi tahu bila umat ini rosak, macam mana dia mula dengan kerosakan dia tadi. Awwalu fasadiha, permulaan kerosakan umat ini adalah bil bukhli wal amali, dengan sebab bakhil, tuan-tuan, ya, dengan sebab kedekut. Dan yang kedua ialah dengan sifat, ya, amal, yakni mempunyai angan-angan, ya, yang melampau. Baik, so jadi sebab itulah orang-orang yang hampir kepada Allah Ta'ala, dia memberi nasihat untuk manusia supaya sentiasa zuhud dengan kehidupan dunia. Kerana yang ghalib atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka, bagi manusia itu, ialah suka memesongkan diri daripada landasan syarak dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadaan manusia bila tak diberi peringatan, maka makin lama makin rosak, makin lama makin rosak, ya. Maka adalah orang yang bangkit, bangun, membetulkan, memberi peringatan, ya. Bagaimana Maulana Ilyas rahmatullah alaih ketika zaman dia tu, ya, pelajar-pelajar agama banyak, madrasah-madrasah banyak, ya. Tetapi apa yang pelik, ya, orang-orang yang belajar agama tapi mereka ni hilang entah ke mana, tak bersama dengan umat, ya. Mereka tak bersama-sama di dalam memperbaiki umat. Maka ini menyebabkan Maulana Ilyas risau, ya. Keadaan pelajar-pelajar agama pula ada juga dengan niat-niat yang salah, ya. Maka diberi, ya, Maulana Ilyas telah memberi satu pendekatan. Dia tengok satu kampung yang sangat terkenal dengan kampung orang Mewat, nama dia, tuan-tuan, di India sana. Maka kampung Mewat ni ketika tu orang sana keadaan dia begitu sekali, Islam ni hanya tinggal nama lah, tuan-tuan, ya. Maka menyebabkan kerisauan Maulana Ilyas rahmatullah alaih ketika melihat orang kampung ni begitu sekali, sehingga mereka, Maulana Ilyas jumpa anak-anak muda, lalu bagi tahu kepada mereka ni, ya, untuk boleh tak kalau kamu nak belajar madrasah, masuk pondok, masuk belajar madrasah, tapi Maulana Ilyas akan bagi duit kepada mereka, ya. Maka mereka ni pun dengan perasaan ingin belajar madrasah, tapi dengan sebab bayaran, ya. Maka dia pun masuk madrasah sebab nak dapat duit, ya. Maka ketika mana mereka ni belajar, lepas habis waktu cuti hilang, tuan-tuan. Apa yang dibelajar tadi hilang, tak dapat diamalkan dalam kehidupan. Maka bertambah risaulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih, menyebabkan beliau telah, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk, dan akhirnya, ya, mimpi baginda Nabi SAW untuk melakukan satu struktur kerja, ya, dakwah yang mana mirip dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, so jadi keadaan orang yang melihat keadaan umat, maka dia akan bangkit dan membetulkan umat. Maka inilah tanggungjawab, tuan-tuan, yang perlu dilakukan oleh semua kita, kerana Nabi SAW telah bersabda, ya, telah mengatakan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Satu ayat je nak bagi tahu. Kalau kita tahu satu ayat pun, itu pun kita kena sampaikan kepada orang, ya. Ini kan pula kita ni dah belajar banyak dah, ya, dah nak habis kitab dah, ya. Jadi lagilah kita kena sampaikan, dan banyak pula kitab kita ni dah khatamkan, ya. Maka banyak pula tanggungjawab kita nak kena sampaikan juga kepada umat manusia semuanya.
Baik. So jadi keadaan manusia ni seringkali mereka ni terpesong daripada yang hak. Mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebab itulah penasihat-penasihat ini, orang yang memberi nasihat ini haruslah memperingatkan mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan memperosokkan diri ke dalam jurang akhlak yang hina. Jadi sebab apa? Sebab kesan daripada batin yang rosak, dalaman yang rosak, iman yang rosak, akhirnya akhlak juga membuahkan akhlak yang buruk juga, tuan-tuan. Ya, bila batin kita ni betul, insya-Allah yang luar pun akan dia terikut, semuanya jadi betul. Tetapi kalau dalaman kita rosak, maka kita akan lihat apa yang keluar daripada diri kita, amal kita ini semuanya rosak-rosak belaka. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahirnya kefasadan, ya, di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, yakni amalan manusia. Jangan kita kata tangan tu sebab kita, ya, sebab kita merosakkan dari segi luaran ini saja, tuan-tuan. Amalan itulah yang ditakwilkan para alim ulama. Tangan ni maksudnya ialah amalan. Amalan kita ni ialah disebabkan hati kita. Kalau hati kita tadi betul, maka amalan kita pun akan jadi betul, tuan-tuan. Ya, maka akhlak adalah perkara yang paling penting, buah hasil di dalam pembelajaran ilmu tasawuf ini, tuan-tuan. Ya, Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar boleh mendapati, ya, darjat orang-orang yang berpuasa sepanjang masa dan berdiri beribadah kepada Allah Ta'ala sepanjang masa dengan sebab eloknya akhlaknya, bi husni khuluqihi, ya, dengan sebab elok akhlaknya, maka Allah bagi ganjaran, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni nak berpuasa banyak-banyak pun tak mampu, ya. Nak sembahyang sepanjang malam, kita ni dengar je lah kisah para alim ulama beribadah sepanjang malam, kita ni tak mampu, ya. Kita dengar kisah Imam Nawawi, kisah Imam tu, ya, tapi naiklah juga semangat, sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan sembahyang beberapa rakaat, ya. Tapi kita ni nak dapat, ya, darjat seperti mereka itu, kata Nabi SAW, boleh. Apa dia? Dengan kita memperbaiki akhlak kita, bi husni khuluqihi. Maka dengan kita memperbaiki akhlak kita, Allah Ta'ala bagi darjat seolah-olah beribadah sepanjang-panjang masa, tuan-tuan. Seolah-olah berpuasa sepanjang-panjang masa, ya. Maka ini adalah keadaan darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, ada hadis-hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita, ya, bagaimana, ya, Allah Ta'ala memerintahkan manusia sebelum mulanya penghisaban. Allah kata, bangun mereka-mereka yang beribadah di waktu malam, ya, yang mana amalan mereka ni luar biasa dalam amalan menghidupkan malam mereka dengan sembahyang, baca Quran, dengan zikir, doa dan sebagainya, ya. Maka Allah SWT ketika perintahkan begitu, maka bangunlah orang-orang tadi, ya. Kemudian Allah kata, masuklah kamu semua ke dalam syurga tanpa sebarang penghisaban, tak dihisap, ya. Kemudian bangunlah mereka-mereka yang berpuasa, bangunlah mereka yang buat amalan sekian-sekian. Ada amalan-amalan yang khusus, tuan-tuan, disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang menyebabkan mereka ini tidak ada penghisaban nanti di hari akhir. Manakala setelah masuklah orang-orang tadi ke dalam syurga, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memulakan penghisaban. Maka bila mana mulanya penghisaban, maka hisab itu sebenarnya adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu kita, tuan-tuan, minta supaya Allah Ta'ala mudahkan penghisaban kita.
Dan kita juga minta kalau boleh tak payah hisap lah. Kan kita minta supaya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga ni tak payah dihisap oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi haruslah kita beristiqamah dengan sesuatu amalan-amalan yang tertentu yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Baik. Seterusnya, maka hendaklah engkau campakkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Jadi cerita benda-benda yang takut supaya mereka ni rasa bimbang dan risau, supaya mereka terus melakukan amal ibadah dalam keadaan khauf, ya, dalam keadaan rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul perasaan ni. Ya, kita dengar sendiri macam mana Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, ketika mana beliau wafat meninggal dunia, ada orang lain mimpi beliau, ya, maka ditanya kepada Junaid Al-Baghdadi, bagaimana layanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu? Maka beliau mengatakan, segala ilmu aku semua dah tak ada apa-apa dah, ya, yang tinggal hanyalah beberapa rakaat sembahyang sunat yang dikerjakan, ya, dengan ringkas sebelum subuh, ya, maka itulah yang menjadi sebab Allah mengampunkan aku, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, tuan-tuan. Ya, jadi kita ni siapa nak dibandingkan dengan Imam Junaid Al-Baghdadi ni? Kita tak tahu amalan manakah, yang mana satukah amalan kita yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Jadi sebab itu jangan kita menghadkan amalan ini saja, amalan itu saja, tak. Kita sentiasa berusaha bersedekah, ya, baca Al-Quran, kita buat amalan-amalan infak, berwakaf. Itu di antara amalan-amalan luar biasa yang boleh menjadi sebab keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Barangkali dengan cara yang demikian hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahir di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Jadi supaya timbul rasa sungguh-sungguh ni lah, tuan-tuan. Kita dengar, ya, bagaimana semalam ada belajar satu hadis, satu kitab yang menerangkan, ya, tentang keadaan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ni beribadah kepada Allah dengan ibadah yang begitu berkualiti, tuan-tuan. Amalan ibadah tadi begitu sekali sehingga Allah suka dengan amalan Nabi Idris alaihissalam. Maka dihantarlah, ya, ada satu malaikat ni minta izin kepada Allah nak bagi tahu kepada Nabi Idris ni bahawa Allah Ta'ala begitu suka, ya, dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Maka malaikat ni pun datang berjumpa Nabi Idris alaihissalam, lalu mengkhabarkan apa yang telah dia dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Nabi Idris alaihissalam, ya, tanya kepada malaikat tersebut, kamu kenal tak malaikat Israel? Kenal tak malaikat maut? Ya, bila tanya tentang malaikat maut, oh kenal, itu saudaraku. Yang ini saudara di kalangan malaikat lah, tuan-tuan. Ya, maka bila mana malaikat tadi, ya, mengkhabarkan bahawa dia adalah saudara kepada malaikat ini, maka Nabi Idris alaihissalam telah mengajukan satu permintaan. Boleh tak kita jumpa dia? Boleh tak bawa aku pergi jumpa dengan Nabi, ya, berjumpa dengan malaikat maut, ya, untuk berjumpa dengan malaikat maut. Maka akhirnya malaikat ini pun telah membawa, ya, malaikat Nabi Idris alaihissalam untuk berjumpa dengan malaikat maut. Diletakkanlah Nabi Idris ni di atas sayapnya. Maka ketika mana dia, ya, telah berada, ya, di langit, ketika itu dalam perjalanan telah bertembung dengan malaikat maut. Maka malaikat maut sedang menuju, ke bawah ke muka bumi untuk melaksanakan tugasnya. Maka, ya, telah diajukan satu perkataan kepada malaikat maut oleh malaikat ini. Maka dia bagi tahu, ada nabi bersama aku, Nabi Idris, ya, maka dia ada hajat berjumpa dengan kamu, nak mengajukan beberapa permintaan.
Apa permintaan yang ingin diminta oleh Nabi Idris alaihissalam? Ialah dia nak minta supaya melewatkan sedikit, supaya amal tadi dapat dibuat dengan lebih berkualiti. Amal yang nak dilaksanakan begitu berkualiti. Tetapi tuan-tuan, maka malaikat maut telah mengeluarkan satu buku catatan. Maka di sana ada tersenarai nama-nama. Maka di sana salah satu nama tersebut ada nama Nabi Idris alaihissalam. Dan dikatakan bahawasanya roh Nabi Idris alaihissalam telah diwafatkan ketika baginda berada di langit. Maka ini di antara pendapatlah tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, kami telah mengangkat beliau, yakni Nabi Idris alaihissalam, pada kedudukan yang sangat tinggi dengan sebab ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni bila melakukan ketaatan, kita kena usaha bagaimana ketaatan yang kita buat tadi biar sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalaman maupun luaran. Jangan kita luaran kita ni masya-Allah nak latih khusyuk kita, alhamdulillah, ya, nak melafazkan niatnya sempurnalah semuanya. Dari segi luarannya, rukuknya sempurna, amal ibadatnya lain sempurna, tetapi dalamannya tadi tak mirip dengan apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW. Ya, jadi kalau begitu akan berlaku kepincangan, ya, akan berlaku sesuatu kekurangan pada amal ibadah kita. Baik, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maka inilah cara nasihat yang sebenar, dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bagi orang yang mendengarnya. Bala ni maknanya ujian lah, ya. Maka orang tadi akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala akan bertanya kepadanya, kenapa kamu berkata sesuatu yang kamu sebenarnya tak beramal dengannya, ya. Dan orang yang dengarnya juga akan satu ujian lah, ya, kepada Allah kepada mereka juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan memesongkan makhluk daripada jalan yang benar. Sebab apa? Sebab hati kalau ada cinta dunia, orang yang bagi nasihat dia bagi nasihat tadi bukan lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini akan tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada orang lain, apatah lagi kepada diri dia yang bercakap, ya, dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahawa mereka lari daripadanya, kerana apa yang dirosakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Sebab satu orang alim, kalaulah dia rosak, ulama su, alim yang buruk, maka dia akan memberi impak yang begitu besar kepada umat, ya. Orang akan ikut dia. Sebab orang kata dia ni orang alim, kami ni tak ada ilmu, ya, kami ikut orang yang berilmu. Maka ketika orang berilmu pun tidak laksanakan perintah Allah, maka begitu murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. So keburukan yang dilakukan oleh orang alim, orang akan anggap ia sebagai satu kebaikan. Itu masalah. Kalau syaitan dia ajak kita kepada melakukan satu keburukan, kita tahu itu adalah daripada syaitan. Syaitan kata supaya kita tinggalkan amal, ya. Syaitan ajak kita untuk tak baca Al-Quran. Syaitan ajak kita untuk buka aurat. Syaitan ajak kita untuk berjudi, untuk buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, berzina dan sebagainya. Itu kita tahu benda yang diharamkan. Tapi kalau ketika orang alim, ya, yang bercakap atas nama agama, tetapi hakikatnya dia mempromosikan maksiat, maka inilah yang menyebabkan orang impak keburukan yang dibawa oleh orang alim begini adalah lebih besar daripada syaitan, ya. Sebab itu kita haruslah berusaha, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah datangkan kepada kita guru yang benar-benar hak, tuan-tuan.
ya, mereka yang beramal dengan ilmunya, mereka yang berusaha untuk memperbaiki, ya, amalnya ke arah kesempurnaan. Memang tak ada siapa pun sempurna, tuan-tuan. Kita semua berdosa, tetapi jangan pula kita mempromosikan maksiat, kita mengajak orang kepada maksiat. Ya, sebab itu, ya, perkara yang harus kita, ya, cegah, kita harus jauhkan diri daripada orang-orang sebegini. Dan barang siapa ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar, dan wajiblah menahannya daripada meneruskan nasihatnya. Kalau kita ada kemampuan, kita ada kuasa, ya, maksudnya kita ni adalah di kalangan pemerintah, kita ni boleh cegah, kita boleh larang dia, ya, kita boleh, kalau benar apa yang dibuat tadi sesuatu perkara yang buruk, ya, kita boleh lihat bagaimana yang berlaku sepanjang sejarah, ya. Ada juga pemerintah-pemerintah yang mencegah perbuatan orang-orang alim yang disangkanya orang-orang alim ini menipu ataupun orang alim ini tidak bercakap yang hak. Tetapi, ya, kebanyakan orang-orang alim di zaman tersebut, mereka dipenjara, mereka dirotan, mereka dihina, mereka dikatakan macam-macam disebabkan mereka berkata yang hak, ya. Ini banyak kisah-kisah dia, tuan-tuan, ya. Dan kita boleh lihat contohnya kisah Harun Ar-Rasyid, ya, bagaimana Harun Ar-Rasyid ini, dia satu hari dia telah berjumpa dengan abangnya Musa Al-Hadi, ya, maka dia mengatakan dan berjanji, dan mengata Musa Al-Hadi bagi tahu kepada dia, nanti kalau aku meninggal dunia, kau ambil aku punya pucuk kepimpinan ni, aku beri satu wasiat kepada engkau, jangan kahwini hamba aku ini. Dia tak nak, ya, dia tak nak Harun Ar-Rasyid ni kahwin dengan, ya, hamba ini. Maka ketika mana Musa Al-Hadi ni meninggal dunia, ya, maka Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah. Maka dia pun, ya, telah dia sebelum ni telah bersumpah, macam-macam sumpah dia telah berikan kepada abang dia, kerana dia takkan berkahwin dengan hamba kepada Musa Al-Hadi ni. Tetapi apabila Musa Al-Hadi meninggal dunia, Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah, maka dia pun telah berjumpa dengan Imam Syafi'i, lalu meminta kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh tak cari jalan supaya sumpah yang aku buat tadi aku terbatal, lalu aku ni bolehlah kahwin, ya, dengan hamba kepada abang aku ni. Ini dia punya, ya, apa yang diminta oleh Harun Ar-Rasyid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka akhirnya Imam Syafi'i telah memberi nasihat dia dengan kata-kata yang begitu pedas, ya, dengan ancaman, kerana dia telah diberi wasiat oleh abang dia, dia sendiri telah bersumpah, dan banyak perintah-perintah Allah Ta'ala kalau dia nak kahwin juga, maka akhirnya dia telah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika mendengar, ya, perkara ini, Harun Ar-Rasyid pergi, ya, dalam keadaan marah, ya. Maka timbul juga rasa risau di sisi Imam Syafi'i, takut juga, takut raja ketika itu pancung kepada dia, ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pun terus masuk ke dalam tempat beruzlah beliau, ya. Beliau pun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembahyang, kemudian berzikir, membuat amal, sehinggalah beliau mengantuk. Dan ketika mengantuk tadi, ya, maka bermimpilah beliau, ketika mana dalam mimpi tadi dilihat beliau sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Lalu ditanya kepada Imam Syafi'i apa yang telah lakukan, ya, maka itu adalah kebenaran. Engkau haruslah berada di atas yang hak, walau apa jua keadaan yang berlaku. Kemudian bacalah ayat, ayat daripada surah Yasin, ayat berapa lah, ya, di mana baca dalam mimpi tadi bagi tahu suruh baca ayat itu. Maka ketika beliau terjaga daripada mimpi tersebut, maka telah datang satu orang utusan, ya. Dalam utusan tadi bagi tahu supaya memanggil beliau untuk berjumpa dengan Harun Ar-Rasyid, ya. Maka akhirnya beliau menghadap, dan sebelum itu beliau telah melakukan amal, beliau telah baca ayat Al-Quran yang telah
didapati dalam mimpi tersebut. Kemudian beliau membaca doa-doa daripada doa yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW ketika di Taif. Maka beliau juga baca banyak lagi beberapa doa, dan akhirnya ketika berjumpa dengan Harun al-Rashid, Harun al-Rashid kata, tetaplah kamu di atas yang hak. Maknanya Allah Ta'ala telah hilangkan dalam diri Harun al-Rashid tadi perasaan untuk mengikut kehendak hawa nafsu dia, dan mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini contoh bagaimana ketika satu orang memberi nasihat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya akan memberi impak yang besar dan terus berkata yang hak di hadapan orang, walaupun dia raja yang zalim sekalipun. Baik, kerana ini termasuk dalam kategori amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Jadi kalau ada siapa yang ada kuasa untuk mencegah perbuatan orang-orang alim yang berkata yang tidak, ataupun dia ni tak betul, maka haruslah ditegah. Tapi bukanlah dengan kita bersangka buruk, tuan-tuan. Kadang-kadang orang memainkan naratif menunjukkan orang alim ni buruk, itu pun tak boleh juga. Kita pun termakan hasutan, fitnah orang, lalu mengatakan ustaz ni buruk, dia ni tak bagus, tak bagus. Akhirnya kita pun bersangka buruk dengan sebab perkara-perkara ini. Dia berbeza. Tapi kalau orang yang memang betul orang-orang alim yang mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan, maka itu memang haruslah kita jauhkan diri daripada orang-orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan yang banyak atas perkongsian pada hari ini. Allah SWT bagi taufik kepada kita amal dan sampaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.